Saya Abang Nadir. Saya Jia. Saya Darwin. Saya Lion. Terima kasih kepada DJ yang bertugas kerana memberi laluan kepada Cikibum ke udara. Hai, saya Lion. Saya Darwin. Saya Jia. Saya Abang Nadir. Dan saya Encik Abi. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat pagi kepada semua. Terima kasih kepada pendengar, penonton yang sentiasa memilih Cikibum sebagai peneman adik-adik semua. Mesti semua tertanya-tanya, kenapa kita semua ada di konti? Apa istimewanya dengan hari ini? Hari ini, kita akan adakan Hari Keluarga Cikibum. Kami berkumpul sebab kami nak pergi Lost World of Tambun. Lion, kita dua main sama-sama ya. Amboi, main dua orang je mana boleh. Nama pun Hari Keluarga, jadi kenalah main bersama-sama. Encik Abi setuju dengan Abang Nadir. Masa Hari Keluarga ialah peluang untuk ahli keluarga berkumpul dan membuat aktiviti bersama-sama. Betul. Keluarga Jia pun selalu buat hari keluarga. Seronok sangat. Abang Nadir, kenapa kita tak pergi lagi ni? Sebab kita tunggu seseorang. Ada seorang lagi? Ya. Dah cukup lah. Tak ada sesiapa yang tertinggal. Adalah. Sementara kita tunggu ni, apa kata kita dengar dulu lagu dari Kak Farah. Abang Nadir, Lion, Darwin dan Jia di Lost World of Tambun mereka gembira membuat aktiviti bersama-sama, bermain air, melihat haiwan serta bersembahan. Memang kami gembira bersama-sama. Setiap kawan kami menang erat semua. Sukanya melihat mereka gembira membuat aktiviti bersama-sama. Terima kasih Kak Farah. Abang Nadir, siapalah seorang lagi yang ikut kami ke Lost World of Tambun? Saya rasa pendengar pun dah tak sabar nak tahu, kan? Yelah Abang Nadir, siapa? Tak baik tau buat kawan-kawan kita tunggu. Elek, awak yang tak sabar. Kata pendengar pula. Habis awak tak tahu ke? Mestilah nak. Saya tak kisah cepat ke lambat ke. Abang Nadir mesti berkita punya. Hei, kamu berdua ni bertekak pula. Okeylah Abang Nadir bagi tahu. Nak tahu kan? Ya. Sementara tu, jom kita tengok berita pagi ini. Abang Nadir! High five. Oké. Nou, daar gaan we. Oké, zeg maar doei. Doei. Ons in het water. Hallo. Hi, Sabelita. Hi. Woo! En? Wauw, dat was leuk. Oh, goed zo.
Itu dia tadi berita untuk minggu ini. Bila dah tengok berita tadi kan, lagi tak sabar kita nak ke Tambun kan? Tapi saya lagi tak sabar. Siapa yang akan ikut kita pergi ke Lost World of Tambun? Nak tahu? Ya, nak tahu. Ini dia. Hai semua. Kak Farah! Kak Farah lah akan sama-sama sertai kita ke The Lost World of Tambun. Wah, bestnya. Nanti kita boleh nyanyi sama-sama dengan Kak Farah. Boleh, Kak Farah pun dah tak sabar nak bermain dengan awak semua di sana nanti. Okey, kalau semua ada, jom kita pergi. Jom! Kembali semula dalam Cikibom! Kami dah sampai di Lost World of Tambun! Wah, seronoknya. Dah lama lah saya nak datang ke sini. Betul tu Davin, tapi bukan kita berlima saja bercerita di sini. Kita juga ada tim penerbitan dan kru Cikibom. Lagi meriahkan Abang Nade. Dekat sini ada bermacam-macam permainan dan aktiviti macam adventure park, Porcupine Trail dan Petting Zoo. Tin Valley dan Taman Tema Air. Ada banyak lagi lah. ada banyak lagi. Saya lupa. Tak apa Lion, kalau nak tahu apa lagi ada kat dalam, jom kita masuk. Kali ini, awak bertiga perlu melakukan khidmat masyarakat. Macam kerja amal lah. Untuk misi yang pertama, awak bertiga perlu pergi ke Ketopia dan membantu petugas di sana membersihkan kucing, tempat kucing dan juga bekas makanan kucing. Sebagai bukti, awak bertiga kena bergambar dengan kucing-kucing dan petugas di sana. Boleh? Boleh lah, senang je. Jom kita pergi. Jom. Okay, jom. Ni apa nama awak? Selesai misi kita hari ini. Seronoknya main dengan kucing-kucing yang kat dalam tu. Dah lah besar, lepas tu comel pula tu. Seronok juga. Tapi kan, mana Abang Nadir? Iyalah. Dari tadi tak jumpa dia lah. Jom kita cari. Jom. Best sangat. Best sangat kan? Adik-adik di rumah mesti tanya kan, kenapa Abang Nadir dan Kak Farah tak sertai mereka untuk menyelesaikan misi mereka? Sebab apa? Sebab sekali-sekala nak jugalah tengok mereka bekerjasama tanpa Abang Nadir, kan? Betul tu. Kak Farah, Abang Nadir dapat gambar daripada Encik Abby lah. Tengok ni. Wow. Alamak, Abang Nadir. Dia tak Kak Farah tinggal hotel lah. Ya Kejap ke? Kak Farah pergi ambil ya. Apa-apa nanti Kak Farah hubungi Abang Nadir. Okey. Okey. Bye. Bye. Adik-adik, jomlah kita sambung jalan. Berjalan-jalan lagi. Mari. Amboi, laju jalan nak ke mana tu? Abang Nadir, rupanya kamu di sini. Ayo. Apa Abang buat di sini? Abang tengok kawan-kawan awak bertiga tu Watak punya Nara. Wah, comelnya. Comel kan? Jomlah kita buat misi yang seterusnya. Adik-adik kat rumah pun mesti tak sabar kan? Jomlah. Mai ayah. Jomlah.
Kawan-kawan tahu tak, Patagonian Mara ini lebih kurang macam arnab gergasi ataupun rusa yang paling kecil. Mereka ni keluarga tikus tau. Menarik kan? Hei, tu apa? Mana je? Yalah bang. Tempat tu apa ya? Oh, itu contoh tempat untuk mendulang biji timah. Mendulang biji timah? Apa tu? Encik Ebi. Encik Ebi. Mari sini. Biar Encik Ebi yang terangkan. Mendulang biji timah ini ialah kaedah atau cara tradisional yang digunakan untuk mendapatkan biji timah pada zaman dahulu. Bukannya kita guna kapal korek untuk dapatkan biji timah. Nak. Okey, semua nak cuba Ya. Jom kita pergi sekarang. Jom. Macam mana? Seronok kan? Seronok. Kalau seronok, Abang Nadir nak bagi lagi misi yang seterusnya. Misi lagi? Yelah. Ambil kad ni. Baca elok-elok. Abang Nadir nak pergi sana sekejap. Macam menarik je kat sana. Okey. Okey, bye. Abang nak... Awak bertiga kena cari biji timah dengan cara mendulang. Kumpulkan sehingga mencetak berat 5 gram. Selesaikan. Kalau tak boleh main air. Geramnya saya. Dahlah tu je. Tak apa. Mari kita dulang. Yelah, nanti misi dah siap. Tak boleh main air. Cepat. Baiklah, masa sudah tamat. Baik. Sekarang ni kita tiba masanya untuk kita menimbang biji timah yang kita dapat. Hasil biji timah korang kena timbang sebanyak 5 gram setiap seorang. Kita sediakan mesin penimbang. Boleh pergi ke mesin penimbang untuk kira biji timah. Right. Biji timah yang berwarna hitam. Ya. 5 gram is very hard lah. I don't know. Cuy. Campur semua. Campur sama. Use your hand. Dah ambil. Tadi dapat 6 tu. Use all. Oh, 6. Tahniah, anda telah berjaya mendapat 5 gram. Yes! Dapat. Yeah! Sekarang boleh main air. Yes, boleh. Best je. Abang Nadir. Kita orang penat-penat kerja, Abang Nadir boleh main roller coaster ni. Bukanlah, Abang Nadir nak cuba je. Nak tengok permainan ni sesuai ke tak untuk awak semua. Abang Nadir, jangan tipulah. Roller coaster je. Senang sajalah. Lagi susah kami sudah buat. Okeylah, nanti Abang Nadir bawa awak semua main ya.
Abang Nadir. Buat apa di sini sekarang? Macam ni, awak bertiga perlu memberi makan pada 2 ekor haiwan yang berada di sini. Dan sebagai bukti, kena ambil gambarlah dengan haiwan tersebut ketika awak semua bagi makan kat haiwan tu. Ayah, senang je, Mak. Apa haiwan tu, Abang Nadir? Nak tahu haiwan tu? Rahsia. Mana boleh. Tapi yang penting kena bagi makan dekat haiwan pertama ni dulu. Apa haiwan pertama tu, Abang Nadir? Tu, kat atas tu, rakun. Mana? Comel kan? Comel. Macam mana? Boleh? Boleh? Okey, jadi semoga berjaya. Bye-bye. One, two, three. One, two, three. Pergi ke tempat burung kakak tua bernama Awang. Kamu bertiga perlu membuat Awang menyebut namanya sendiri. Selagi Awang tidak menyebut namanya, selagi itu misi tidak selesai. Wah, okey. Lion dah pergi tempat lain. Kita akan ikut kami. Okey, Jia, tak apa. Jom kita pergi jumpa Awang. Jom. Wah, ya. Hai, Bang. Abang, kami nak jumpa dengan burung kakak tua Awang. Yang mana satu, ya? Yang itu yang abang tunjuk. Oh, yang tu. Abang, kita nak dengar dia cakap nama dia. Boleh. Nama? Dapat pun. Sekali lagi, Bang. Nama? Nama? Nama apa? Kawan-kawan tahu tak? Fennec fox ialah spesies anjing. Abang Nadir, Abang Nadir. Misi kita dah selesai. Yelah, seronok juga misi yang Abang Nadir beri. Walaupun Abang Nadir tinggalkan kami. Alah, janganlah marah je. Abang Nadir bukan apa. Abang Nadir saja tinggalkan kamu bertiga sebab abang nak tengok. Kamu tiga boleh buat kerja tanpa Abang Nadir ke tak? Kita kan sekeluarga. Ayah, Abang Nadir, ini senang saja. Ya, Abang Nadir. Nadir main air dah. Yang tu mesti ada misi lagi tu. Ayah, bolehlah. Okey. Sebenarnya, misi kamu dah habis. Boleh main air, go. Jom. Jom. Pula. Mana Kak Farah? Dari tadi tak nampak dah dia. Alah, tadi kan Kak Farah cakap dia nak ambil gitar dia. Lepas tu dia cakap dia nak hubungi Abang Nadir. Tapi tak ada pula. Apa kata kita cari Kak Farah nak? Okey, jom. Okey, jom. Bersama kawan-kawan bercuti di air terjun, di pantai dan taman tema. Bersama kawan-kawan bercuti, membawa bekal kita makan bersama-sama. Bersama kawan bercuti, bermain berlari sesama kita. Bersama kawan bercuti, ke air terjun, pantai dan taman tema. Kita bercuti, berjalan. Dia bahu dan leher, sebelah leher macam tu ya. Kita akan tunjuk cara yang betul untuk pakai